Korang tengok aku tukar lighting scene macam ni. Aku suka AI. Korang boleh judge aku, korang boleh cakap AI slop, korang boleh cakap AI itu, korang boleh cakap AI ini, korang boleh cakap everything yang korang nak. Dan aku takkan judge korang. Sebab aku sendiri pun personally, aku dulu memang aku sendiri pun tak suka AI. Dan video ni bukan aku nak promote any apps ataupun any AI punya produk. This is just my personal thought. By the way, kalau hari-hari korang pakai ChatGPT sebab korang benci AI, ChatGPT is AI. Dekat sebulan lebih ni, aku banyak letakkan diri aku dekat pembelajaran baru. Lagi-lagi dengan Seedance 2.0 yang baru ni kan. Plus, Gemini sekarang ni dah keluarkan Gemini Flow. Tak salah aku, Gemini Omni. If I'm not mistaken, baru je keluar like 2-3 hari lepas. Korang boleh edit video korang dekat Gemini tu, which is korang nak tukar scene, korang nak tukar anything lah. Ataupun korang nak tukar lighting korang ke. Ataupun apa-apa lah basically kan. So, benda ni akan tukar lah perspektif orang yang set up like full production house, etc. kan. Awalnya dulu, aku against dengan AI ni sebab benda tu. Sebab aku rasa macam nampak sangat ketara AI tu yang konon-kononnya nak dapat macam Hollywood, tapi actually dia nampak macam AI Hollywood. Sampailah aku dah try sendiri, sampailah aku dah belajar sendiri dan aku nampak kegunaan dia di masa hadapan nanti macam mana dan dia memudahkan hidup aku di masa yang akan datang. Memudahkan macam mana korang nak generate income. Korang kena faham satu perkara tau. Macam aku personally, aku ada 3-4 klien yang aku boleh cakap as a my retain client yang sometimes aku nak handle by my own ataupun aku nak hire full team, rasa macam tak berbaloi. Contohnya macam Claude punya workflow untuk harian aku. Claude punya task ni banyak like macam automation task, macam mana korang nak buat like macam automated posting dekat dalam social media. And then Seedance 2.0, macam mana korang nak masukkan elemen-elemen yang korang tahu like this is very effort dan harga dia sangat-sangat mahal kalau korang nak hire VFX team ataupun korang nak merge dengan korang punya video. Ataupun macam aku buat sekarang ni, korang tengok aku tukar lighting scene macam ni. I mean, korang faham lah kan. Korang boleh tengok every single video, every single content creator sekarang ni memang banyak je bercerita pasal AI. Dia akan jadi bijak kalau prompt korang yang bijak. So dia sama macam korang handle kamera. It's not about the camera, it's all about siapa yang duduk dekat belakang kamera dan operate the camera. So basically it's the same thing untuk AI dan basically apa-apa tools lah. Orang yang handle the prompt, kalau dia bagus, ada vision, dia boleh buat something get to life, sangat-sangat alive. Dia tak akan jadi AI slop and everything. Korang boleh tengok contoh, korang pergi dekat YouTube, korang pergi dekat Hitsfield punya account, korang boleh tengok series-series yang dia dah buat. Mula-mula aku letak expectation aku macam mana tau. Okay, this is AI movie. I'm not gonna fall for it. Aku tak akan letak sebarang emosi with it. Dan aku tahu this is not real. Lepas 3 minit korang tengok short film tu, AI apa jadah semua yang korang rasa macam oh this is slop, this is apa yang korang against apa semua kan, benda tu automatically gone. Sebab apa gone? Sebab korang akan automatically dah tertarik dengan dia punya jalan cerita, people emotion, character emotion. Aku hanya boleh fikir satu benda je time tu. It's not about apa yang akan datang akan jadi dekat AI. Sebab aku tahu dia akan always getting better. Dia just fikir kalau aku terlepas this part, kalau aku tak belajar this part, kalau aku tak letak diri aku untuk maju ke hadapan dengan apa kemajuan yang ada, so I'm gonna be slop. It's not AI yang slop akan datang, aku yang akan slop. Korang boleh against aku macam aku cakap tadi, korang boleh judge aku, korang boleh kecam aku, everything yang korang nak, but my opinion, my pendirian is remain the same. Kalau aku tak belajar apa yang kemajuan ada sekarang ni, aku takkan maju. There's a lot more stuff lah yang aku rasa kalau aku nak share agak panjang. But that's my thought. It's not about the video itself. Bukan masalah video production part ke apa ke semua. It's not about that. It's more than that. My point of view, my perspective to AI sekarang ni bila aku dah sebulan menggunakan video prompting, image prompting, workflow prompting, automated prompting. Bila aku dah belajar semua ni, it's more than that. I'm not gonna sell you a class, I'm not gonna sell you anything. Aku just share my thought. Like I said, satu lagi dulu aku ada juga fikiran tau, like macam, oh AI ni banyak guna air laut, dunia ni panas sebab ramai sangat orang guna AI, global warming disebabkan AI semua kan. You should think it wisely first, or research wisely first before korang nak jump into that kind of conclusion. Trust me, the more you know, the better you be. Aku personally, I'm not gonna be biased disebabkan orang ataupun kawan yang cakap dekat aku. Sebab korang kena jujur dengan diri korang. Walau macam mana pun korang nak against sesuatu perkara tu, korang tak boleh nak bias dengan fakta. Kalau korang still duduk dalam that denial mode tu, then sampai bila pun korang tak akan dapat majukan diri korang. So that's my 2 cents about AI. AI is not gonna conquer the world, it's not gonna conquer pekerjaan-pekerjaan yang dah sedia ada. Sebab it's just a tool. That's what I say.
it just a tools. Dan dia tak akan jadi something yang beyond than just a tools. Kalau korang rasa macam, okay, AI boleh jadi jahat kepada manusia, AI boleh jadi buruk kepada manusia, AI boleh jadi buruk kepada otak, it's the same thing. Macam ubat, apa lagi? Guns, tak payah cakap the tools yang dah ada sedia ada sekarang ni, AI apa semua. Itu hanyalah naratif untuk nampakkan AI ni buruk. But for me personally, even your mouth can change the world. Tak payah nak AI pun sebenarnya. I know I'm yapping too much, but this is fully opinionated video about AI lah from me. Am I gonna use it? Yes. Dia sama macam previously, betapa ramainya orang tak suka digital camera disebabkan ramai orang masih menggunakan film kamera that time. And now you can tell every single house ataupun setiap orang sekarang berpusu-pusu beli digital camera. It's not a big deal untuk raikan benda baru, lagi-lagi kalau benda tu useful. Bagi aku personally, tools is never gonna be an issue lah. The issue is you.